Sibuk je. Apa senyum? Buat apa kat sini? Saya datang nak ngintai awak. Tak boleh? Tak ada kerja lain ke? Saya ngintai adik saya sendirilah. Bila? Kacau sikit tak boleh? Kacau sikit tak boleh? Tash buat apa dekat Sofi tu? Ya Allah, sampai marah. Tas tak kacau pun. Kita bergurau je. Lepas tu kalau dia merajuk, marah balik kampung, siapa yang rindu? Tash kan? Tak rindu pun. Mama nak tanya Tash pasal Rihanna. Tash suka Rihanna tak? Suka? Baik. Dia tanggungjawab. Dekat tempat kerja pun dia rajin. Semua orang suka dia. Kenapa, Ma? Naik pangkat? Mama fikir 2-3 kali nak naikkan pangkat dia. Merajuk anak Mama tu nanti. Bukan Mama tak ada niat nak naikkan pangkat dia. Tapi Mama tengah tanya pasal hati sekarang ni. Tash, Okey, stop. Tash faham. Mama. Tash anggap Rihanna tu macam adik. Tak lebih tak kurang pun, Ma. Mama berkenan dekat dia, Tash. Mama, please. Mama tu jangan macam ni.